Tapi hak ni lagi penting lah untuk aku sampaikan kepada masyarakat. Dah lebih 4 juta kampik beras putih tempatan bersubsidi diedarkan. Tapi sambutan masih lagi hambar. Pengguna ni masih utamakan jenama, bukannya asal beras daripada mana. Hak pembelian dah dinaikkan daripada 2 kampik saja kepada 5 kampik. Kita tak mau lalas beras tu jadi rosak macam tu saja. Cabaran utama bukan disebabkan bekalan saja, tapi corak pasaran, psikologi pengguna dan juga logistik. Tapi Bamat pun dia tak maulah salah menyalahkan. Sekarang masa untuk bertindak. Jadi mulai bulan depan, KPKM akan lancarkan kempen Saya Pilih Beras Tempatan. Nak ubah cara fikir rakyat. Rakyat duk ingat beras tempatan ni lekeh-lekeh. Sebenarnya lagi berkualiti ketimbang yang import tu. Beli beras tempatan, kita boleh bantu pesawah kita sendiri dan kurangkan kita bergantung kepada beras import. Ni India dengan Pakistan duk bergaduh perang lah ni. Dia akan short ekspor beras ke negara-negara luar, termasuk negara kita. Jadi kalau serius lah nak jamin makanan dan kedaulatan negara, pilih beras tempatan.